baru saja letak kunyit, dua sudu kecil. Dua sudu kecil ni. Sebab saya selalu lupa kalau masak kari ni saya selalu lupa letak kunyit. Jadi bila time macam ni pun boleh. Sebab dia merenah lagi. InsyaAllah boleh. Kita masakkan dia. Lepas tu saya letak ajinomoto tadi 2 sudu kecil. Dalam ni pun saya letak ajinomoto 2 sudu kecil. Ini untuk yang bawa bekal tu kan. Tapi sekarang kan nak makan pun boleh. Hidangkan sikit. Saya nak letak dalam tepung letak asing. Bagi dia kering sikit betul tambah air. Nanti lepas tambah air ni InsyaAllah boleh dah kot. Saya rasa dulu lembut tak boleh ni. Boleh makan lah.